kali ini jom kita buat keychain untuk anak satu dan untuk kita satu. Okey, first bahan-bahan yang diperlukan adalah seperti ini. Dan setelah kita dapat gambar yang cantik dan comel, kita pun gunting. Tapi jika boleh melukis sendiri, tak salah juga kalau kita melukis kan. Okey, kita pisahkan dia punya kepak dia. Dan kemudian kita trace di atas kain felt dan kita gunting mengikut lakaran yang kita sediakan tadi. Okey, kemudian kita ambil pula bahagian tengah burung tadi dan kita pun gunting juga. Dan pastikanlah selepas itu kita jahit jelujuk untuk menampakkan bentuk yang kita telah gunting tadi. Macam ni, macam love lah lebih kurang. Okey, kemudian kita gunting pula bahagian mata burung ni untuk kita nanti tampal di keychain kita. Okey, setelah itu, okey ni kita acu dulu. Lebih kurang macam ni lah. Okey, next step, kita ambil tali dan kita letakkan di tengah-tengah kain felt tadi. Make sure masa jahit kita bermula dari belah dalam lah untuk elakkan nampak bahagian belakang tu. Okey, kita jahit bahagian tepi dengan kemas menggunakan teknik jahitan insang pari. Okey, kita jahit sekeliling. Kita cantumkan tadi kepak yang telah kita jahit jelujuk. Okey, kita teruskan jahitan hingga hujung. Bila kita hampir siap jahit sekeliling ni, kita masukkan pula kapas. Macam saya guna kapas muka je. Kita koyak-koyakkan dan masukkan ke dalam sumbat kasih padat. Kemudian kita sambung balik jahit dengan kemas. Okey, dah nampak dah bentuk burung saya. Kemudian kita tampalkanlah mata dan love tadi di bahagian ini. Setelah itu kita letaklah kita punya ring keychain kita. Okey, dah siap. Okey, untuk next project kita buat keychain untuk kita pula ya. Dia lebih nampak matang sedikit dengan teknik ikatan tali. Bahan yang digunakan tali, benang, ring keychain dan gunting. Okey, first kita ambil dua utas tali dan kita sama panjangkan. Kemudian kita ikat pada ring keychain seperti ini. Okey, kita masukkan di bahagian tengah dan tarik hingga kemas. Okey. Kemudian next step kita buat teknik ikatan seperti ini. Kita ulang-ulang teknik yang sama hingga ukuran yang anda ingini. Okey, ini dah hampir siap. Kemudian next terusnya adalah kita ikat di bahagian bawah menggunakan benang. Saya gunakan dua warna berbeza akan nampak lebih menarik. Okey, dah siap dah kita punya keychain. Okey, itu saja daripada saya untuk Kak Long kongsi kali ini dan semoga bertemu lagi di lain segmen. Okey, bye.